Reza akan usahakan untuk cari rumah sewa yang baru. Nanti Kak Ria, Umi dengan Arzim boleh duduk dekat situ. Zah, kalau aku nak cari rumah sewa, aku dah lama lah cari. Aku ni busy tau, tak sempat nak kemas. Lagipun aku dah tak nak dah duduk dekat dengan Umi. Kalau boleh, aku tak nak Umi ada dalam hidup aku lagi. Kak, apa cakap macam tu, Kak? Apa pun yang jadi, dia tetap mak kita, Umi kita. Kita sebagai anak perlu jaga Umi kita. Itu yang sepatutnya. Betul apa yang Reza cakap tu, Ria? Habis. Tahu kan Umi macam mana? Dia dah tak boleh dah nak mengadap lagi perangai Umi. Kamu kena maafkan Umi kamu. Ria dah maafkan Umi. Tapi tak semestinya Ria kena terima Umi balik. Ni kalau Ria pindah rumah sewa, Umi ikut. Mesti Umi bising. Itu tak kena, ini tak kena. Umi tu level dia duduk rumah banglo je.